dalam smart business, jadi dalam smart business platform ni, apa sebetulnya matlamat yang kita akan sampaikan kepada anda semua adalah tentang satu peluang untuk kita kongsikan bersama. Kongsikan bersama kerana apa? Kerana di Supergrade International ni kita menyediakan satu platform untuk anda yang nak mengubah kehidupan, yang nak tambah pendapatan, yang nak mengubah, nak menjadi sihat, nak menjadi cantik. Ini adalah platform yang sebetulnya kita tawarkan kepada anda semua. Jadi sebelum saya nak mulakan program Smart Business Platform pada malam ini, saya nak memperkenalkan dahulu, nama saya Eddie Idris. Saya merupakan orang syarikat. Okey, dan saya dipertanggungjawabkan untuk membantu anda semua dalam merealisasikan impian anda. Saya percaya yang ada di dalam Zoom ini semua mempunyai impian. Dan hari ini rata-rata kebanyakan daripada kita, impian yang kita impikan ada yang masih belum lagi tercapai. Okey, disebabkan apa? Disebabkan mungkin dari segi kekangan keuangan kita. Itu yang menjadikan punca kenapa kita tak dapat mencapai impian kita. Ada orang yang ada impian nak pergi umrah, ada orang yang ada impian nak ada rumah sendiri, ada orang ada impian nak gelang barang kemas, ada orang dia punya impian dia nak ada kereta, kereta kereta besar, kereta orang cakap tu sport car, ada yang nak motor besar. Jadi masing-masing mempunyai impian masing-masing. Alright. Jadi disebabkan oleh kekangan dari sudut keuangan, itu yang menyebabkan kita belum lagi dapat mencapai impian kita. Dan hari ini ada orang yang dah rasa macam give up, dah rasa macam putus asa disebabkan oleh, yelah, kalau dia nak ikut calculation dengan apa yang dia dapat setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, okey, dan dia nak capaikan pula dia punya impian, dia rasa macam dah terlambat. Mungkin memang tak boleh nak capai lah impian aku ni. Biarkanlah dia impian ni menjadi mimpi sajalah. Okey, disebabkan apa? Disebabkan oleh kita rasakan dengan apa yang kita dapat sekarang, nak dapat impian tu rasa memang satu benda yang mustahil. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, saya minta anda jangan berhenti untuk berimpian, jangan berhenti untuk anda berusaha. Kerana apa, tuan-tuan puan? Kerana di sini adalah tempat untuk anda nak merealisasikan impian anda dalam masa yang singkat anda boleh capai. Nanti kita akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana caranya hari ini untuk anda nak mendapat pendapatan yang anda impikan. Bagaimana hari ini kita nak apa orang cakap tu, kita nak mempunyai pendapatan tambahan dengan apa yang kita dapat setiap bulan dan juga dengan apa yang kita buat di Supergrade, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan capai apa yang anda inginkan. Jangan putus asa, jangan give up. Yang paling penting hari ini anda usaha, dan hari ini sebetulnya anda dah ambil satu langkah, yang mana hari ini langkah untuk anda nak mengubah kehidupan ni, anda dah ambil dah langkah pertama. Apa langkah pertama anda? Untuk anda nak mendengar hari ini peluang yang kita nak sampaikan kepada anda semua. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan, pada malam ini saya nak menampilkan seorang insan yang hebat, yang mana beliau tuan-tuan dan puan, kalau nak cerita dari sudut uh, perjalanan, perjalanan kehidupan beliau, saya rasakan beliau ini memang luar biasa lah. Seorang yang luar biasa. Kerana apa tuan-tuan puan? Siapa sangka hari ini seorang bekas penjual air tebu di tepi jalan. Penjual air tebu di tepi jalan tu, yang tebu yang batang-batang, yang ada mesin tu, itu kerja beliau dulu. Sehari bolehlah dapat RM30. Tapi nak sara anak ramai. Dan bila RM30 tu, tuan-tuan dan puan-puan fahamlah. Mungkin ada benda-benda yang beliau tidak dapat sediakan. Okay, disebabkan oleh pendapatan setakat tu je. Dengan meniaga tebu. Tapi hari ni apa yang saya respect tuan-tuan puan, beliau tidak berputus asa. Okay, beliau tetap
berjuang untuk bagi yang terbaik kepada ahli keluarga beliau, dan hari ini siapa sangka dengan perniagaan yang seperti ini hari ini dapat mengubah kehidupan beliau, tuan-tuan puan. Kalau dulu duduk dekat rumah papan, yang membezakan rumah dia dengan rumah sebelah hanyalah selapis papan plywood je. Papan plywood je. Nak 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 bezakan rumah dia dengan rumah orang sebelah, papan plywood je. Macam tu. Eh, dan hari ini siapa sangka dulu rumah papan, hari ini duduk di rumah banglo. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, inilah perkara yang kami nak kongsikan kepada anda semua, supaya apa tuan-tuan puan? Supaya hari ini kita sama-sama dapat bagi yang terbaik untuk ahli keluarga kita sementara kita masih ada. Kita tak salah dilahirkan miskin, tetapi kita bersalah sangat kalau kita wariskan kemiskinan kita, kesusahan kita kepada generasi kita. Itu yang saya pegang, tuan-tuan puan. Saya tak tak rasa bersalah dilahirkan dalam keluarga yang miskin, tetapi saya akan rasa bersalah kalau saya uh, wariskan kesusahan tadi tu kepada anak-anak saya, isteri saya. Saya rasa bersalah. Jadi sebab tu hari ini saya nak hari ini kita sama-sama kita buat yang terbaik, bagi yang terbaik sementara kita masih ada. Kita tak tahu bila umur kita akan diambil, dan ini tuan-tuan puan, sementara kita masih ada, kita bagi yang terbaik, buat yang terbaik. Jadi tanpa membuang masa lagi tuan-tuan puan, kita bagi tepukan kepada Gold Executive Super Grade International. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Tuan Harun. Silakan Tuan Harun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadrat Allah kerana hari ini dengan izin dia kita dapat bersama, dan terima kasih tak terhingga kepada Tuan Eddie kerana tak berhenti menyampaikan ataupun mengadakan program-program untuk usahawan-usahawan super great. Tahniah, terima kasih Tuan Eddie. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada My Upline Abang Jo kerana membawa saya ke dalam super great. Terima kasih juga tidak terhingga kepada my fighter, my leader yang hebat, Tahniah, Tok Lan. Terima kasih banyak kerana sudi bersama saya di dalam Super Great. Tahniah juga kepada Abah J, dan terima kasih banyak kerana sudi bersama saya dalam Super Great. Tahniah juga kepada leader-leader hebat yang ada di dalam ni. Tak lupa saya nak ucapkan kepada 001 Super Great, Kak Yati dan Abang Sani. Terima kasih juga kepada Iron Lady kita, Puan Tina. Kita ada Cik Ta kat sini, leader-leader yang kita nampak sedang meningkat naik. Syukur Alhamdulillah, dan kepada semua yang hadir ke dalam Zoom meeting kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada pengurusan, dah tentu-tentunya pengurusan sedikit. Kita punya CEO kita, Tuan Lokman Hilmi, Tuan COO kita, Tuan Syafi'i, dan of course lah kepada our team marketing kita, Tuan Edi. Alright. Seperti biasa, saya Harun Muhammad Noh. Okay, saya ada dengar bunyi yang belum tutup. Kita lagi bagi tutup dulu sebabnya takut nanti nak mengganggu. Pasal hari ni saya nak share satu benda yang anda rasa kalau anda tak bawa kawan-kawan anda pada malam ni, anda merupakan orang yang rugi. Wal as innal insana lafius. Baca hadis sikit. Alright. Malam ni saya lebih kepada inspirasi, perkongsian inspirasi. Okey, jadi seperti mana biasa dalam saya punya program, kalau dapat andai kata sahabat-sahabat yang saya sayang, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sudilah kiranya anda membuat satu benda yang paling berani sebelum anda nak pergi jauh untuk berjuang lebih jauh. Iaitu benda yang paling berani adalah anda membuka kamera anda. Terima kasih kepada Kak Fida kerana berani membuka kamera anda. Ini kita punya 001 Master Stockist Perak. Alhamdulillah, terima kasih.
minta sahabat-sahabat, yes, terima kasih Abang MBS010. Saya tak tahu nama, minta maaf. Ni siapa ni Ni Abang Syarum ni. Tuan Syarum. Dia tak ada nama kat situ. Okay, thank you our leader, young leader, Mr. Bat kita ada kat sini. Okay, pada kawan-kawan, kalau anda rasa anda berani nak berjuang lebih jauh, benda pertama yang anda kena berani adalah anda kena berani buka kamera. Anda kena berani tunjukkan diri anda. Siapa anda? Okay, ada lag sikit tak saya punya line ni? Suara molek. Gambar tu dia ada kaku sikit. Tak apalah. Suara Tak okey. apalah. Janji suara jelas boleh dengar ya. Alright. Okay. Okay, tak apa. Yang lain-lain tu mungkin sedang di rumah atau mungkin tak berapa bersedia untuk buka kamera. Apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih ni kepada my young fighter ni. Cik Amar kita dah buka kamera. Alhamdulillah. Saya buka apa sebenarnya tujuan buka kamera ni? Yes, Encik Adam kita pun dah buka kamera. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya bukan apa, tujuan kita nak buka kamera ni supaya kita rasa macam kita duduk di dalam meeting yang kita boleh berdepan kan. Jadi tidaklah rasa macam bercakap seorang dekat laptop ni. Tapi walaupun pun saya respect dan saya ucap terima kasih kepada yang masuk. Hari ni kalau kita nak bercerita tentang produk, saya rasa kita akan touch sikit-sikit. Terima kasih kepada Wak Sani bin Surif kerana sudi buka kamera. Anda adalah orang yang hebat. Okey. Okey, hari ni saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Harun bin Muhammad Noor. Saya rasa ramai lagi yang tak kenal saya. Okey. Saya Harun bin Muhammad Noor berasal daripada Temerloh Pahang. Okey, saya dibesarkan atau dilahirkan dalam keluarga OKU. Ibu dan ayah saya arwahnya, dua-dua dah arwah, merupakan orang yang cacat penglihatan. Alright. Dibesarkan di kampung Pai Dalam. Okay. Membesar di Temerloh. Bersekolah di Temerloh. Alright. Kalau kira nak ikutkan pada pelajar akademik ataupun pencapaian pelajaran, saya rasa saya antara orang yang paling rendah sekali dalam Zoom meeting ni dengan anda. Mungkin anda lebih hebat, mungkin anda lebih tinggi pelajaran anda daripada saya. Saya sampai tingkatan 4 je. Okey. Saya sekolah sampai tingkatan 4 je. Itu pun setengah tahun je, tak sampai habis pun tingkatan 4. Okey, tujuan saya nak berkongsi hari ni, tajuk dia simple. Tajuk dia supaya kita lebih faham kenapa kita perlu henjut gila-gila bersama Super Great ni. Sebab tajuk saya malam ni simple je. Tajuk saya, jika anda dilahirkan miskin, itu tidak salah. Tetapi, jika anda langsung tidak berusaha untuk menjadi kaya, itu merupakan satu dosa. Itu tajuk saya malam ni. Okey. Jadi saya ni orang Temerloh, saya orang biasa-biasa saja. Bermula bekerja sebagai seorang mak dispatch yang paling daif di Temerloh, iaitu mak dispatch yang tak ada motor, tak ada kereta, jalan kaki. Mak dispatch jalan kaki. Ya, tuan-tuan boleh bayanglah kerana kekangan yang ada tu. Jadi saya ni antara anak kedua dalam keluarga, anak lelaki, dan kebetulan pula nak jadi ke rezekinya adik-beradik itu pula pandai-pandai pula belajar. Jadi saya lepaskanlah adik-beradik. So saya nak kenalkan abang saya sekarang ni sebagai main of manager nombor 1 Malaysia dalam perwira niaga Malaysia. Maknanya minimarket dalam Kem Askar tu dia di HQ, dia nombor 1 hari ni, juru audit abang saya Azhar bin Muhammad Noor. Adik saya di bawah saya, Rosni binti Muhammad Noor, sekarang bertugas di KS sebagai guru. Saya pun tak ingatlah tempat dia apa nama, saya pun lupa sangat ni. Okey. Lepas tu adik kepada dia, Milah binti Muhammad Noor, alhamdulillah dia seorang ibu tunggal yang membesarkan 2 anak pada ketika suami dia meninggal dunia pada usia anak dia yang kedua tu dalam umur setahun. Sekarang ni anak sulung dia dah habis SPM, dan alhamdulillah anak kepada Milah tu hari ni keputusan SPM 9A, 7
7A+, 2A biasa. Subhanallah. Lepas tu adik saya yang paling bongsu iaitu Mizah binti Muhammad Noor telah pun bersara sebagai major di dalam Tentera Udara Malaysia. Alright. Jadi saya Harun Muhammad Noor yang tak ada pelajaran yang tinggi lah maksud saya. Okey, jadi adik-adik semua dah lepas belaka. Jadi sebab tu saya terpaksa berhenti sekolah pada usia yang muda. Mana tingkatan 4 tu saya terpaksa berhenti dah. Pasal saya tengok arwah abah masa tu cukup struggle dalam nak memberi belanja kepada adik-beradik. So saya ambil keputusan untuk berhenti dan saya bantu dengan cari kerja dan berikan gaji pada arwah abah. Itulah saya. Jadi saya ni kalau nak ikutkan daripada segi impian nak pakai kereta ke, nak duduk rumah besar ke, saya tak pernah terfikir. Sebab pada saya rasa saya takkan mampu. Saya takkan capai benda-benda tu. Sebab dulu mentaliti saya kalau tak ada pelajaran, kita tak boleh capai apa-apa. Itulah mentaliti saya. Cuma saya berdoa dan berharap adik-adik saya supaya dia orang belajar dengan baik, bersungguh-sungguh dia orang dapat kehidupan yang baik. Saya tak apalah jaga mak dengan abah itu pun tak ada masalah. Tapi inilah hebatnya perancangan Allah. Kita merancang, Allah juga merancang. Jadi pada ketika saya bertukar-tukar kerja di zaman muda dengan kerja somernya, Abang J pun saya pernah bekerja dengan Abang J zaman muda dulu kerja somer, dengan gaji RM7 sehari. Kerja kilangnya, macam-macam kerja salesman-nya, salesman kereta, dan akhir sekali sebelum saya membuat keputusan untuk tak nak buat apa-apa kerja dah, saya meniaga air tebu di jalan nak masuk ke highway Temeluk. So kalau jalan nak masuk highway, kalau kita nak ke KL, maknanya sebelum masuk susu KL tu adalah saya punya port kat situ. 3 tahun saya meniaga air tebu. Alright. Pada ketika tu saya fikir rezeki saya di sini, di tempat air tebu lah. Mana saya pun dah merancang untuk nak buat franchise lah, nak hantar tebu beku lah ke kedai-kedai lah, macam-macam dah saya fikir. Tetapi itu kata hebatnya perancangan Allah. Perancangan Allah tu lebih baik daripada apa yang kita rancang. Dan sebelum tu saya nak bagi satu gambaran betapa indahnya network marketing. Okey sahabat. Pada ketika saya, orang kata dalam keadaan maksudnya kita meniaga air tebu tu kiranya orang kabur lepas-lepas makan je, dalam keadaan anak ramai, masa tu saya rasa saya dah masuk 7. Anak dah masuk 7 masa tu. Jadi saya meniaga air tebu dengan pendapatan RM30 sehari. Okay. Jadi saya dah tak nak fikir nak buat apa-apa dah selain pada tu. Jadi saya fikir itulah saya punya kerjaya. Tetapi hebatnya perancangan Allah. Pada tahun 2015 saya bertemu dengan satu company multi-level marketing. Sebelum ni bukan saya kata tak pernah jumpa dengan company multi-level marketing. Saya banyak juga buat ikut-ikut orang. Pada ketika itu saya dalam keadaan saya tak ambil tahu dan saya menjaga hati saja kawan-kawan yang datang bawa saya kerja network marketing ni. Tapi pada 2015 tu saya bertemu satu sahabat dan saya cuba mendalami apa itu network marketing. Alhamdulillah Allah buka rezeki, saya menempuh kejayaan dalam network marketing bermula pada tahun 2016 sehingga 2021 dengan satu company tu. Kemudian saya beralih pada satu company lagi sehingga 2023. Kemudian barulah saya bersama dengan Subkredit pada 2024. Apa yang saya nak ceritakan kat sini? Hari ni, kalau kita merasakan network marketing ni adalah satu bisnes ataupun satu pekerjaan yang low class, sebenarnya anda silap. Sebab tu hari ni ramai kawan-kawan kita, bila kita bawa saja cerita network marketing atau marketing plan ataupun multi-level marketing, mereka merasakan ini adalah satu perniagaan yang low class. No, ini bukan perniagaan yang low class. Ini satu perniagaan yang cukup hebat. Kalau kita tengok sendiri pun, di dunia hari ini pun 70 lebih bilion disumbangkan kepada ekonomi dunia adalah datangnya daripada orang-orang ataupun daripada dunia network marketing. So, jadi apa yang berlaku bila saya bertemu dengan network marketing, maka saya rasa ini adalah satu perniagaan ataupun ini adalah satu bisnes atau kerjaya yang memang semua orang yang bernama manusia yang nampak peluang dia tak boleh tolak. Tinggal lagi dia nampak tak nampak saja di mana company dia duduk, adakah dia nampak ataupun tak nampak saja di mana platform yang dia duduk. Alright? Jadi kita tutup cerita pasal sejarah, cerita pasal kejayaan saya, kita cerita pasal kejayaan, kita cerita pasal Supergrade. Sahabat, yang ada 31,000 orang mata memandang. Sahabat, saya nak cakap ikhlas tu terang.
pada ketika saya jumpa Supergrade International pada 11 September 2024, sebenarnya saya merasakan um, saya merasakan ini adalah satu company yang biasa-biasa. Sebab pada ketika itu yang datang jumpa saya Abang Jo dan sahabat baik saya Eddie. Jadi saya rasa tak apalah, saya bagi peluang pada sahabat saya ni untuk saya support sahabat. Okay. Bila bila kita tengok pula daripada segi rangkaian produk dia, pada ketika itu saya rasa biasa-biasa. Tapi dalam keadaan orang kata saya pun sedang mencari platform untuk buat bisnes. Jadi saya cuba sampaikan. Jadi bila saya ambil tahu sikit tentang latar belakang company, bahawasanya kita punya owner ni adalah bekas fighter, dia bukannya owner yang ada duit tiba-tiba buka satu company lepas tu tak tahu apa-apa, lepas tu nak tahu return of investment saja. No. Dia seorang yang hebat, dia seorang yang pernah capai macam-macam dan dia duduk di dalam dunia leader yang bergelumang dengan segala masalah yang dia lalui. Subhanallah, dia seorang yang hebat. Kemudian saya tengok pula daripada segi managementnya Tuan Syafi'i, orang Temelloh yang berjiwa besar, yang cukup tinggi. Dia punya orang kata attitude persahabatan. Kemudian kita tengok pula Encik Eddie yang selalu turun padang, yang tak pernah berhenti untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang nak berjaya dalam Supergrade. Saya rasa this is the right platform untuk saya henjuk kau-kau. Jadi apa yang berlaku? Pada ketika saya bermula, saya cukup skeptikal dengan produk yang berasaskan krim. Sebab saya tak pandai nak cerita bagaimana krim ini berfungsi, bagaimana dia boleh bantu dari sudut kesihatan. Kecantikan tu biasalah krim-krim, tapi dari sudut kesihatan macam mana dia boleh bantu. Tapi apa yang saya buat? Saya cuba mendalami, saya belajar. Kalau anda perasan di HQ, start pada mula saya join, kami tak pernah berhenti datang HQ. Masa tu saya dengan Abang J. Dan pada ketika itu bermula saya dengan Tuan Din, Tuan Razmin, Abang J, tak pernah berhenti datang ke HQ, walaupun pada ketika kami datang program tak ada, tapi kami dapat berjumpa dengan Abang Jo, kami dapat berjumpa dengan Eddie, dapat berjumpa dengan Kapten sendiri, kami dapat menimbul banyak ilmu. Jadi daripada situlah maknanya daripada segi ilmu yang saya dapat, apa yang perlu saya sampaikan, maka bermula pada bulan 9 sehingga sekarang saya berjuang di dalam Supergrade. Alhamdulillah, rezeki yang saya tak pernah sangka, yang tak pernah saya duga berlaku di Supergrade. Mungkin ini adalah kali yang kedua saya nak hit satu lagi pencapaian yang seperti mana yang pernah saya capai dahulu. Alright. Okay, sahabat, simple, straight to the point. Hari ni, kalau kita tak ambil peluang di dalam Supergrade, kalau kita nak melepaskan saja atau kita sekadar nak jadi pengguna ataupun orang biasa-biasa, no problem, tak ada masalah dan tidak ada siapa pun nak marah. Pasal apa? Sebab network marketing adalah IBO ataupun independent business owner. So tak ada siapa boleh halang kita, tak ada siapa boleh marah kita. Kita nak laju, kita laju, kita nak lambat, kita lambat. Tapi pada saya, orang yang mempunyai tanggungjawab yang besar kepada keluarga. Hari ni saya bulan 6 saya terima cucu yang ke-9. Anak saya keseluruhan termasuk menantu bla 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 bla, kalau sampai ke umur 27 orang. Saya mempunyai satu keluarga yang cukup besar dan saya punya tanggungjawab yang cukup besar. Dan bukan tanggungjawab kepada keluarga saja. Tanggungjawab kepada orang keliling, tanggungjawab kepada saudara mara, adik-beradik. Jadi pada saya, dalam keadaan ekonomi yang ada sekarang, dalam keadaan kita tertekan dengan bermacam-macam faktor, kita kena mencari satu solusi yang terbaik untuk kita tambah pendapatan kita, untuk kita tambah pendapatan keluarga kita. Tak? So kalau kita tengok pula kekuatan Supergrade, kenapa saya sampai hari ni tak pernah berhenti bercerita tentang Supergrade? Kenapa hari ni saya tak pernah share tentang Supergrade? Dan kenapa hari ni saya tak pernah pilih daripada kumpulan mana untuk berjumpa dengan saya, untuk saya share, untuk saya bagi penerangan, untuk saya bantu. Kenapa? Kerana di Supergrade menawarkan satu platform yang membayar ataupun memberi bayaran kepada kita, kepada distributor cukup tinggi. Kalau tak percaya, anda boleh compare lah. Anda pergi carilah mana-mana network marketing yang ada hari ni yang sedang boom ke atau yang baru nak naik ke, tuan-tuan pergi tengok.
Kalau dia orang boleh challenge marketing plan kita, saya respect lah. Tapi pada saya tak ada. Marketing plan super great ni sebenarnya dia memberi satu daya tarikan kepada kita untuk kita mencipta pendapatan di sini tanpa had, tanpa limit. Alright, mari kita tengok. Saya ada satu sahabat di Temerloh. Nama dia Kak Jamilah. Kak Jamilah ni dia join dengan Tok Lan. Okay. Dia join dengan Tok Lan, sedangkan dia orang Temerloh tapi dia join dengan Tok Lan. Tak apalah, syaratnya dia janji dia dalam kumpulan saya. Andai kata dia bukan dalam kumpulan saya pun sekalipun, dia duduk di Temerloh, kalau dia perlukan bantuan, saya mesti bantu kalau saya ada free. Jadi apa yang Kak Jamilah cakap pada saya pada ketika kali pertama saya jumpa, dia kata dia tak nak buat. Dia tak nak buat perniagaan. Cuma dia kata dia dengar daripada Tok Lan produk ni bagus, krim dia bagus, dia pun ada masalah lutut. Dia tak ada minat untuk menjalankan perniagaan. Ini Kak Jamilah. Tapi nak jadi ke cerita, kita merancang, Allah juga merancang. Pada satu hari kebetulan, kebetulan dia kata ada satu orang kawan dia nak jumpa dan nak dengar di mana di Jengka 23. First program ataupun first activity yang saya support Kak Jamilah ni di Jengka. Jadi apa yang berlaku bila saya datang ke Jengka, saya bagi penyampaian tentang produk cukup berbeza dengan apa yang pernah kawan-kawan kita dengar sebelum ni. Maka kawan-kawan yang ada di program hari tu cukup terkesima dan terpesona, akhirnya mereka join ahli. Pada ketika saya buat pendaftaran, saya kata ke Kak Jamilah, Kak, hari ni akak punya gaji ada 500 lebih. Dia kata, oh ya ke? Dia kata, bila dapat? Dia kata, saya kata sekarang dapat. Sekarang dapat? Dia kata, ya. Ke akak tak nak? Saya kata, mana boleh tak nak? Dia kata, mana ada orang tak nak duit? Cuba ada dalam ni, yang 333 orang ni, ada tak yang jawab? Tolong jawab ni, siapa tak nak duit kat dalam ni? Tak ada. Lagi dia bernama manusia. Wah, Ima dia gila sekalipun dia masih kena duit. Dan dia nampak duit tu berharga. So saya terus siapkan transaction, saya buat pendaftaran apa semua dan saya bayar cash 500 lebih pada ketika itu. Bila dia nampak duit, asalnya tidak pernah terfikir untuk buat bisnes. Dan pada ketika dia fikir, kenapa banyak sangat dia terima pada satu-satu benda yang dia buat, rasa saya bagi talk lebih kurang tak sampai sejam, lepas tu semang-semang, aku kekek gelak. Subhanallah. Start pada itu, Kak Jamilah tukar niat dia daripada nak menjadi pengguna kepada nak menjadi usahawan. Kalau dia ada malam ni, saya nak ucapkan terima kasih pada Kak Jamilah. Ingat, hari Khamis appointment kita key in mana yang belum key in. Kan? Dia mula memperkenalkan kepada kawan-kawan ni. Setiap kali dia kenalkan, setiap kali berlaku pendaftaran, dia dapat gaji. Setiap kali dia memperkenalkan, dia berlaku pendaftaran, dia dapat gaji, dia terima gaji. Subhanallah. Akhirnya lahirlah orang-orang yang hebat di bawah dia. Hari ni kalau ada kawan sekolah saya, satu sekolah, tapi bukan satu kelas, bertemu balik semula pada usia 50 dan hari ini menjadi downline kepada Kak Jamilah. Siapa kalau ada kat sini, Zalina, kalau ada tolong angkat thumbs up. Subhanallah. Ini saya kata. Sebab tu, kadang-kadang saya bukan nak kata apa. Di Super Great ni sebenarnya, hari ni, dia membawa satu benda ataupun satu cara yang memang orang suka. Maksudnya, orang suka duit harian. Hari tu dia buat, hari tu dia dapat. Betul tak? Orang tak suka nak tunggu seminggu. Orang tak suka nak tunggu sebulan. Jadi Super Great ni dia bijak. Maksudnya kita punya Captain Lokman Helmi, dia bijak. Dia cipta satu plan yang bayaran dia yang memuaskan hati orang yang buat. Dalam masa yang sama kita boleh dapat cash hari-hari. Inilah yang kawan-kawan kita suka. Sebab tu tips saya simple kepada sahabat-sahabat yang ada di dalam ini. Kalau kawan kita yang dah berdaftar pergi sponsor orang, kita as a leader, dia pergi sponsor orang, buat pendaftaran, on the spot dah masuk dalam dia punya sistem, dia punya income, bagi tahu dia nak pakai ke tak nak pakai duit tu. Terus suruh dia transfer dia punya AW kepada kita dan bayar cash kepada dia. Tuan tengok dia berdesuk tak berdesuk.
Tuan tengok dia berlari ke dia terbang. Jadi itu yang membuatkan our team yang ada hari ni termasuklah tim-tim lain seronok bersama Super Great. Jadi perjalanan yang saya lalui selama 6 bulan ini tidaklah semudah seperti mana yang kita nampak. Walaupun nampak daripada saya punya tim nampak satu kata perkembangan yang positif dengan Tok Lan sendiri pun dengan perkembangan yang cukup luar biasa. Tetapi di end sebalik tabirnya, kalau kita tengok, kita tanya Tok Lan sekali, kalau kita tanya Tok Lan, di sebalik tabirnya, bagaimana susah, pahit dan jerihnya Tok Lan dalam membina kumpulan. Dan hari ini Tok Lan adalah the top sponsor, pada saya dia top sponsor of the year. Satu terbuka untuk Tok Lan. Susah dan struggle-nya dalam menyampai, susah dan struggle-nya dalam kami membawa Super Great ni hanya kami yang tahu dan kami tidak pernah mengeluh. Pada saya, kalau kita merancang dengan baik sekali mana pun, kalau Allah memberikan satu perancangan yang lebih baik, kita tak pernah tahu. Okay? Jadi dalam masa yang sama, apa yang saya nampak di Super Great ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bandingkan dengan platform-platform yang lain, saya tak kata platform-platform yang lain itu tak bagus. Tapi yang bagusnya di sini adalah semangat satu Super Great. Semangat satu Super Great. Baru ni Puan Tina, satu tepukan untuk Puan Tina, dan saya amat berterima kasih bantu tim saya iaitu tim Tok Lan di Johor. Subhanallah, kan? Orang yang berani turun padang dan berani orang kata turun bantu anak buah, kan? Dan dalam masa yang sama saya juga tiba-tiba terbantu tim Puan Tina di Kota Baru. Nampak tak? Kan? Jadi pada ketika roadshow saya baru ni, nama roadshow tu Pirana Attack Pantai Timur. Dalam saya orang kata bantu tim saya juga dapat bantu tim bukan tim saya. Dan kami adalah satu Super Great. Okay. Alright. Jadi saya nak bagi tuan-tuan nampak dulu. Saya nak bagi tuan-tuan nampak hari ni tuan-tuan tak boleh tunggu untuk melihat kejayaan orang lain dulu. Tuan-tuan tak boleh tunggu. Kalau tuan-tuan tunggu, tuan-tuan akan tertinggal. Seperti mana yang selalu Tok Lan cakap dalam grup. Lambat tinggal. Betul, bukan ni dia nak tinggalkan orang tu. Tapi kalau kita lambat membuat keputusan dalam Super Great, kita akan tertinggal. Jadi antara orang-orang yang selalu masuk dalam Zoom meeting, saya tak nafikan kita punya Zoom meeting tidaklah seperti company-company lain sampai 300 orang, sampai 100 orang, sampai 200 orang. Zoom meeting kita sekitar 30 orang, sekitar 20 orang, sekitar 40 orang dan paling tinggi pun maybe 50 atau 60 orang. Itu tim Zoom meeting kita. Tetapi anda kena ingat, anda lah orang yang diatur dan anda lah orang yang berkualiti yang selalu mendapat input daripada leader-leader dan pihak management Super Great. Habis kawan tanya, habis kau buat macam mana tu? Kau apa yang kau cerita pada orang? Apa yang kau buat? Macam mana kau boleh grow? Macam mana group kau boleh sustain? Kenapa? Macam mana kau boleh lahirkan the second layer leader 2, 3 orang, 4, 5 orang baru? Tuan, saya nak bagi tahu satu benda saja. Orang melihat kita. Hari ni orang melihat kita. Kalau kita sebagai leader, kalau kita ada kumpulan, orang melihat kita. Adakah kita benar-benar bersungguh-sungguh fight gila-gila di dalam Super Great? Atau sekadar melepas batuk di tangga? Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada, kejap timbul, kejap tenggelam. Di situlah kekuatannya apabila kita punya kumpulan melihat leader kita ni tadi sebuah dahan yang kukuh untuk dia berpaut. Maka dia tak risau. Aku kalau apa-apa pun aku punya leader yang memang strong dan dia akan sentiasa berkomitmen untuk bantu aku. Di situlah akan lahirnya duplikasi orang-orang yang macam kita. Ini serius saya cakap. Kalau kita lebih-lebih kurang, orang-orang di bawah rangkaian kita juga akan berlebih-lebih kurang. Sebab tu saya tak pernah berhenti sampai hari ini. Wak Imah saya tak ada aktiviti sekalipun, saya tetap menjalankan program-program ataupun online punya cara. Kan? Dan saya amat berterima kasih kepada sahabat saya Tuan Syarum. Subhanallah, anda telah memberikan satu impak ataupun satu benda yang cukup-cukup hebat kepada tim-tim anak muda Temerloh.
doa-doa kan semoga dia orang ni akan somebody lah di super great ni, Tuan Syarum. Dan semoga Allah murahkan rezeki Tuan Syarum atas perkongsian beliau dengan memberi ilmu kepada budak-budak muda ni. Tinggal lagi bab kata Tuan Syarum, kalau ilmu dah ada tak guna, tak jadi apa. Dah ada ilmu tapi tak guna, dah guna tapi tak amal pun tak jadi apa-apa. Dan insya-Allah apa yang telah kita dapat nanti kita akan gunakan sebaiknya, dan berterima kasih kepada orang-orang yang memberi dorongan dan panduan kepada kita. Jadi ada semua yang ada di dalam Super Great hari ni. Kalau kita tengok 35 mata memandang. Hari ni tuan-tuan percayalah, saya bukan orang yang hebat. Apatah lagi tuan-tuan pernah dengar nama saya hebat di pesada dunia network marketing. Dengar sana Harun. No, saya bukan orang yang hebat. Saya adalah orang yang tak pernah melepaskan peluang dan adalah orang yang tidak pernah tidak bertindak. Dan saya serahkan bulat-bulat rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku, saya serahkan bulat-bulat. Tapi tindakan dan usaha tu atas saya. Saya tak ada istilah berhenti dan saya tidak ada istilah cuti. Sebab pada saya inilah saya punya kerjaya. Pasal di Super Great kita dah mempunyai segala-galanya. Kalau kita nak cerita pasal legality, apa saja dokumentasi yang kita ada, siapa-siapa saja tanya, kita boleh tunjuk on the spot. Kita tak perlu takut lagi daripada segi legality. Kita tak perlu takut lagi daripada segi kekuatan produk. Dah memang terbukti testimoni. Gila bro. La ilaha illallah subhanallah. Testimoni yang baru-baru, testimoni daripada kita sendiri beri kepada kawan kita makan. Dan marketing plan dia proof. Hari ni kalau kita tengok, saya selalu berkongsi tentang seorang sahabat saya. Satu tu bukan pada Abah J kita. Hari ni dia sebagai 002 Master Stockist Malaysia. Tapi dia antara Master Stockist yang paling aktif. Beliau seorang yang biasa-biasa, tapi dia seorang follower yang baik. Jadi anda pun kalau boleh jadilah follower yang baik. InsyaAllah satu hari Allah akan bagi rezeki anda. Abah J dia seorang follower yang baik. Dia tidak pernah mengeluh dan dia tak pernah komplain tentang rezeki. Sebab dia yakin dan percaya. Atas kapasiti kemampuan yang dia ada, hanya itulah yang mampu dia persembahkan untuk diri dia. Pada ketika dia join macam-macam platform dengan saya. Tetapi hari ni hebatnya di Super Great, Abah J orang masih Abah J, orang yang sama. Tapi hari ni dia adalah somebody. Silver Executive dalam Super Great International. Dalam masa yang sama dia juga Master Stockist yang paling aktif di Malaysia. Hari ni siapa tahu rezeki Abah J di sini kan. Jadi sebab tu saya kata, kalau anda dah duduk di dalam platform Super Great, tetapi anda melambat-lambatkan, so anda adalah orang yang rugi. Sebab hari ni mungkin anda tak pernah sangka, apa yang anda sampaikan kepada member anda, mungkin member anda dah dapat pengetahuan daripada orang lain dan member anda pun dah join. Yes, betul, serahkan pada rezeki pada Allah, tapi usaha atas kita dan kita bertawakal. Jadi alhamdulillah sepanjang daripada bulan 9 sampai bulan 6 ni banyak sangat kemanisan, kenangan-kenangan yang manis. Tak kurang juga dengan cabaran-cabaran yang ada. Dan alhamdulillah tuan-tuan doakan 31 Mei ni kami antara leader-leader yang akan berlayar bersama Genting Cruise hasil daripada apa orang kata promosi yang dikeluarkan oleh Super Great kan. So this is kejayaan-kejayaan kecil. Sahabat, saya senang simple nak cakap. Kita baru bermula dan keahlian baru tak sampai 4,000 orang lagi. Semalam saya share dengan satu hamba Allah di Kelantan. Dia tanya, Run, berapa orang ahli lah Run? Dia kata, bos, tak sampai 4,000. Tak sampai 4,000. Dia kata, yes, Malaysia. Tapi di negara Afrika, kita dah melebihi 15,000 dan hampir 20,000 orang. Tapi di Malaysia ni. Lepas tu dia tanya, Run, kau ingat masa kau buat satu company dulu yang kau meletup-letup tu, masa tu kau join tu, kau berapa orang ahli di bawah kau? Berapa ahli kau ahli yang keberapa? Saya kata saya punya nombor ID ahli yang ke-200,000. Tapi saya boleh juga cipta kejayaan. Pada ketika ahli dah ramai, dah 200,000 ni orang bercerita tentang company tu, dah mana-mana orang bercerita.
Tapi izin Allah Ta'ala, atas usaha, atas tindakan, atas yakin dan percaya, rezeki tak pernah salah alamat, saya berani hit. Kalau kita kat sini di Supergrade, ahli baru 4,000, adakah kita mempunyai satu peluang yang cukup besar untuk menjadi somebody di Supergrade satu hari nanti? Kan? Pasti berlaku insyaAllah. Kan? Jadi ambil peluang. Dan jangan sekali-kali kita meletakkan yang Supergrade ni adalah low class punya business. Ini adalah satu perniagaan cukup-cukup hebat. Ini adalah satu perniagaan cukup-cukup fantastic. Alhamdulillah, syukur Allah temukan kita pada satu platform bersama orang-orang yang baik dan orang-orang yang sama-sama satu hati, sama satu frekuensi. InsyaAllah kita sama-sama akan naik bersama Supergrade. Dan akan ada beberapa lagi pengumuman-pengumuman yang mungkin kita rasa satu benda yang cukup hebat daripada pihak management mungkin bulan depan, bulan kita tak tahu macam mana apa perancangan management yang sentiasa nak memberi komitmen dan kebaikan pada kita. Alright. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya untuk program yang paling hampir pada 20 hari bulan saya dengan Tok Lan di Kuantan, lepas untuk sesi bulan 5 ni kan, kami tak pernah berhenti dari segi program. Kalau ada orang bawa je. Alright. Habis orang tanya Cik Arun cerita apa? Pasal produk Cik Arun cerita apa? Sebab produk terlalu banyak sangat di pasaran. So kita tak reti dah sekarang ni nak cerita tentang produk ni. Pasalnya balik-balik produk ni akan cerita benda yang sama. Saya cakap terang daripada mula saya kenal seperti atau daripada mula saya kenal company multi level marketing yang keluarkan produk makanan kesihatan. Saya berusaha bersungguh-sungguh untuk menceritakan keperluan kepada sahabat saya supaya dia jadikan produk yang kita bawa tadi sebagai keperluan dan jadikan sebagai makanan terpenting. Akhirnya akan keluar repeat share daripada mereka dan mereka akan makan secara istiqamah. Akhirnya berjumpa jalan penyelesaian. Alhamdulillah. So keperluan. Sebab tu saya selalu tekankan kepada kawan-kawan. Ceritalah tentang keperluan. Sebab kawan kita tak nak cerita tentang benda yang dia rasa tak perlu. Contoh, cerita-cerita testimoni. Bukan saya kata tak boleh cerita testimoni. Boleh. Tapi ceritalah di akhir presentation anda. Sekiranya ada pertanyaan, tak ada testimoni ke? Masa tu nak bentang-bentanglah testimoni banyak mana pun. Kan? Tapi kalau daripada peringkat awal, kita ceritalah tentang keperluan. Kenapa dia perlu ambil produk SG9, kenapa dia perlu ambil produk SG Cream. So, sedikit informasi kepada anda, pada saya hanya bercerita keunikan tentang SG9 saja. Saya tak cerita keseluruhan. Saya hanya beritahu, bang, produk kami lain daripada company lain. Uniknya produk yang kami bawa adalah apabila SG9 ni tadi mempunyai bahan utama dia adalah Senamaki. Itulah poin penting yang kawan kita nak tahu. Zufarhana, tolong mute dengar dia borak. Zufarhana. Okay. Jadi poin penting dia adalah kita kena cerita tentang keunikan kita punya produk. Jadi apa keunikan produk kita? Keunikan produk kita adalah bahan utama dia adalah daun sena. Okey. Kenapa kena ada daun sena? Kenapa kena ada daun sena? Rentetan ceritanya, usus kita bermasalah. Ususlah yang nak menyerap segala vitamin. Awak ceritalah vitamin yang masuk 60, 70, 80, 100 sekalipun. Tapi kalau usus kita tak sihat, macam mana vitamin nak serap? Itu satu poin yang cukup penting yang kawan kita nak tahu benda tu. So kalau nak selayang-layangkan tentang ingredient yang ada tu, saya nak bagi satu tip. Kalau nak bercerita tentang ingredient yang ada, ceritalah tentang kehebatan 7 jenis stem cell yang ada di dalam SG9 yang tak ada dalam produk-produk lain. Paling tinggi produk-produk antioksidan yang masukkan material ataupun bahan stem cell, paling tinggi pun 2. Tapi kita ada 7. 5 stem cell berries, 1 stem cell apple, 1 stem cell anggur hitam. Apa kelebihan stem cell buah ni? Kita dah kata kita ada 7 jenis stem cell. Apa yang hebat sangat 7 jenis stem cell? Kenapa nak sampai 7? Sahabat, kena tahu. Stem cell buah adalah makanan terbaik untuk stem cell manusia. Sel dalam badan kita yang beredar di dalam aliran darah kita ni memerlukan makanan yang cukup, makanan yang baik untuk dia dalam keadaan sehat, untuk bekerja dalam keadaan baik, untuk membaik pulih atau menjaga organ-organ tubuh kita.
So, stem cell buah adalah makanan terbaik untuk sel kita. Bila dia dapat stem cell berries, dia dapat stem cell apple, dia dapat stem cell anggur hitam, dia akan jadi bertenaga. Stem cell kita sihat, stem cell kita bertenaga. So, di situ kita akan rasa kehebatan tubuh kita. Selain daripada tu, kalau kita nak cerita satu-satu 19 ingredient, 8 jam belum tentu kita dapat close. So, ambil poin-poin penting, iaitu bahan utama senamaki. Kaitkan dengan usus kita tak sihat. You makanlah banyak mana pun sekalipun vitamin, kalau usus tak sihat, dia tak boleh nak absorb dengan baik. Yang kedua, kita ada 7 jenis stem cell. 7 jenis stem cell ni kenapa? Sebab company lain tak ada mampu nak adakan sehingga 7 jenis stem cell dalam satu produk dia. Dan apa kelebihan stem cell buah ni? Kelebihan dia adalah makanan kepada sel kita, supaya sel kita menjadi sihat dan dapat bekerja dengan baik. Itu dia. Kemudian bila saya nak masuk saja bab SG9, apa yang saya akan sampaikan? Apabila saya nak masuk je bab SG Cream, apa yang saya sampaikan? Saya akan tanya dulu, bang, abang pernah makan produk makanan kesihatan sebelum ni? Ada yang jawab ada yang jawab tak ada. Tapi kebanyakannya jawab ada. Jadi saya nak tanya, bang, pernah tak kalau abang makan produk makanan kesihatan, berlaku healing crisis? Berlaku tindak balas? Oh, ada. Kadang pening lah. Oh, kadang badan jadi sakit-sakit lah. Habis tu bang, kalau dah berlaku pening, dah berlaku badan sakit-sakit, rasa-rasa abang nak teruskan ke ataupun abang nak berhenti? Kebanyakannya berhentilah, dia kata. Dia orang tak tahan healing crisis ni. Betul tak? Ini cerita yang saya buka dulu pada ketika saya nak cerita tentang SG Cream. Jadi bila dia kata okey, ada, ya, jadi saya cakap okey. Disebabkan itulah CEO Supergrade, Mr. Lok Helmi, memberi atau mencari satu solusi jalan penyelesaian kepada healing crisis. Maka hadirlah SG Cream. Kenapa hadirnya SG Cream? Kerana SG Cream apabila kita sapu pada 7 titik nadi, apabila dia masuk ke dalam badan kita, menembusi kulit, menembusi lemak dan masuk dalam aliran darah, dia bekerja mencuci kita punya saraf dahulu. Berlakunya healing crisis kenapa? Kerana saraf kita ni ada macam-macam saka, ada macam-macam benda yang tersumbat. Apabila vitamin masuk, badan tendang. Jadi bila SG Cream berfungsi dulu, masuk ke dalam aliran darah, pergi bersihkan dulu saluran darah. Pada ketika kita masukkan SG9, dia dah tak ada blok, maka lancarlah perjalanan kita punya nutrisi, maka healing crisis tidak berlaku. Kemudian lepas tu nak ceritalah tentang apa material dia. Okey, kita punya bahan asas kita, red ginseng Korea, 300 tahun stem cell, berfungsi untuk kebaikan untuk kulit menegangkan yang kendur, menghidupkan yang mati. Banyak benda-benda yang kita boleh createkan supaya kawan-kawan kita rasa tertarik, supaya kawan kita rasa perlu. Itu saja. Just satu perkongsian yang simple, tapi jangan lupa tentang keunikan produk yang kita ada untuk kawan kita rasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Bila presentation dalam keadaan simple dan dia berlaku dalam two-way communication, kawan kita suka dengan kita dan kawan kita akan ambil, dan dia tak ambil dengan ilmu, maka akan berlakulah sale, maka akan berlakulah business. Betul tak? So, jadi jangan lupa ataupun jangan berhenti belajar. Kita tak mampu, kita tak pandai, jangan berhenti belajar. Mungkin hari ni saya tak bercerita tentang kenapa tubuh wajib sihat. Sebab 2 minggu lepas saya dah cerita tentang slide yang saya keluarkan. Kenapa wajib sihat, apa solution terbaik, apa punca sakit. Hari ni saya tak cerita benda tu. Hari ni saya nak cerita tips bagaimana kita boleh duduk dalam Supergrade dan kita boleh sustain, bertahan di dalam Supergrade sampai hari ini dan mencipta kejayaan walaupun kejayaan yang kecil dalam Supergrade. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selaku sahabat anda, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan leader hebat, saya bukan orang besar, saya orang biasa-biasa saja. Tapi jauh di sudut hati saya. Pada ketika kita berjumpa satu peluang yang baik tahun 2025 ni, saya selalu doakan yang terbaik buat anda semua yang berada di Supergrade, yang betul-betul ingin mencari pendapatan di Supergrade dan yang betul-betul ingin membawa kebaikan produk ini kepada ramai orang. Semoga anda bertemu impian anda di sini
Semoga termakbul segala apa yang anda inginkan di sini dan kita doakan semoga company Supergrade semakin semakin besar dan kita dapat berpayung di satu payung yang besar dalam jangka masa yang panjang. Jadi saya rasa untuk sahabat-sahabat yang saya sayang, cukup setakat ini perkongsian saya pada malam ini. Sebab pada saya, kalau kita tak tak orang kata tak ambil peluang dekat Supergrade, saya rasa kita amat-amat rugi. Dan hari ini kita duduk dalam satu komiti yang cukup-cukup positif. So this is the right time untuk kita fight sungguh-sungguh. Jadi segala yang baik datang daripada Allah SWT. Sudah tentulah kurang dan lemah tu datang daripada diri saya sendiri. Maka saya sayang anda, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Harun di atas perkongsian kisah inspirasi anda dan serba sedikit menceritakan tentang perjalanan bagaimana hari ini kita nak berjaya di dalam perniagaan ini dan menampakkan sedikit orang cakap tu clue-clue perniagaan di Supergrade International ni. Jadi tuan-tuan dan puan, dari sudut Tuan Harun dia melihat kepada sudut networking, networker. Macam saya tuan-tuan dan puan, saya memandang dari sudut pihak pengurusan syarikat. Dan hari ini selama apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua, selama 20 tahun saya berada di dalam industri network marketing ni, jualan langsung, direct selling ni, 20 tahun saya berada di dalam industri ni dalam posisi pihak pengurusan syarikat. Apa yang saya nak nampakkan kelainan kepada anda semua, tuan-tuan dan puan. Okay? Produk dah bagus lah. Kan? Produk dah bagus. Ada unik, produk ni ada unik dia. Lepas tu harga mampu milik. Okay? Dan di luar sana pun ada juga produk-produk bagus. Tetapi hari ini, apa yang menangnya kita hari ini di Supergrade ni? Bila kita bercerita tentang perniagaan, keuntungan tuan-tuan puan, bila kita pasarkan produk yang bagus dan disusuli dengan keuntungan yang sangat-sangat tinggi jika nak dibandingkan dengan produk-produk ataupun syarikat-syarikat yang lain yang ada di market di luar sana. Hari ini tuan-tuan puan, Supergrade dia punya keuntungan, kita menawarkan keuntungan yang sangat-sangat tinggi dan berbaloi untuk anda buat. Okay, yang mana hari ini kalau anda senang cerita macam inilah. Senang cerita sini nak tunjukkan betapa besarnya pendapatan yang anda boleh dapat dekat Supergrade ni. Kalau kita berjumpa dengan orang, orang tu join kita, dia tak payah fikir, tak payah join package besar lah. Dia join package kecil je yang 2 kotak tu je. 2 kotak. Katalah dia ambil satu krim, satu SG9, 380. Keuntungan yang anda dapat dengan 2 kotak, anda jumpa satu orang, orang ni join 2 kotak, anda punya keuntungan, bonus yang anda terima sebanyak RM114. Daripada 380, anda punya untung kat situ RM114. Saya pernah berada dalam syarikat yang modal lebih kurang sama, tetapi bonus penajaan tuan-tuan puan, closing 380, bonus penajaan RM40. Ada yang RM30. Paling tinggi RM50. Tetapi di sini, anda cerita dengan orang, orang join 2 kotak je. Modal 380, daripada 380, RM114 anda punya untung. Pilihan di tangan anda, tuan-tuan puan. Pilihan di tangan anda. Okay, anda nak yang RM40, anda nak RM30, anda nak RM50, ataupun anda nak RM114, pilihan di tangan anda. Kerja yang sama, tetap berjumpa dengan orang, tetap bawa kereta, tetap parking, tetap belanja prospek makan. Kan? Kali ni dapat RM114, nak belanja prospek makan, tanduri pun tak ada hal. Tapi kalau dapat untung RM40,
Itu yang kadang-kadang kita order ais kosong sebab duit duit introducer tu dah reserve, takut prospek tadi order mi goreng ke rojak ke apa semua kan. Kita paksa reserve sebab kita takut. Ah, sebab bila jumpa prospek, takkan prospek belanja kita, mesti kita belanja prospek. Betul tak? So, this is business. Kita bisnes kita nak untung. Produk bagus. Kalau company lain, produk dia pun bagus. Tetapi pelan pemasaran kita sangat-sangat menguntungkan. Kita bisnes, di hujung sekali apa yang kita nak? Wait, ini bisnes, ini yang kita nak. Kalau you buat bisnes, you tak fikir pasal benda ni, maksudnya itu bukan buat bisnes. Itu nama dia panggil apa nama? Sedekah apa? Charity. Charity. Tapi bila bisnes ini yang anda akan dapat keuntungan. Alright? Baik. Pak, Kepada yang belum, hari ni kalau ada sesi sharing hari ni. saya kalau nak cerita dari segi sharing saya nampak, saya rasalah siapa bang kita nak minta dia orang share. Saya suggestkan hari ni ada dua perkongsian. Satu daripada Tok Lan, satu daripada Mr. Bat. Alright. Saya rasa kita mulakan dengan Tok Lan lah. Tok Lan dulu. Ya, mantap. Ini orang Silakan Tok hebat Lan. ni. Tolong share sikit Tok Lan. Nak share apa tu ya? Nak share apa je berkenaan pengalaman Tok Lan macam mana boleh mengekalkan top sponsor setiap bulan berturut-turut. Kawan kita nak tahu apa rancangan yang Tok Lan buat, apa Tok Lan punya cabaran. boleh. Tapi saya sebenarnya banyak menuntut ilmu tempurung dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum. Okey, selamat malam kepada semua sahabat-sahabat dalam kita punya keluarga super keluarga besar Okey, sebenarnya Tok Lan ni biasa-biasa je, tak tahu apa pun. Tok Lan ni sebenarnya pengalaman untuk meniaga nasi lemak, bungkus nasi lemak tepi jalan, famous, pakar. Tapi apa yang Tok Lan perhatikan, macam mana Tok Lan boleh berjaya dan boleh bertahan hingga hari ini, semua ni sebenarnya daripada pendidikan ataupun orang kata dari segi perkongsian lah. Tok Lan ni jenis suka bertanya. Suka bertanya dan suka belajar. Dan yang utamanya suka orang kata melanggar lah, orang kata langgar je, orang kata kan. Senang langgar je. Okey, apa yang Tok Lan buat, kebanyakan prospek yang ada yang jadi rakan kongsi Tok Lan setakat ni hampir 100 lebih 100 lebih orang lah dalam ingat dalam 130 ke 150 macam tu. Majority 100% semua kenal melalui online. Online TikTok lah. Kebanyakan daripada online TikTok. So daripada situ apa yang Tok Lan buat macam mana boleh dapat, Tok Lan tackle. Orang kata yang pertama kita kena buat personal touch, yang keduanya pandai menilai seseorang tu. Sama ada dia ni boleh ke tak boleh, okey ke tak okey. Itu satu pengalaman Tok Lan. Perkongsian cara macam mana nak buat bisnes ni sebenarnya dengan kawan ni bukan mudah. Tapi kita kena ada skill lah. Skill cara macam mana kita nak tarik minat dia tu boleh mendengar dan ingin tahu. Satu daripadanya kita kena banyak kongsikan ataupun viralkan kita punya aktiviti. Aktiviti harian lah. Aktiviti harian, pergerakan. Kita cari follower dulu. Yang pertamanya. Yang keduanya kita kena rajin follow orang walaupun kita tak kenal. Rajin. Contoh WWT lah. Tuan Harun ada WWT tu dalam dia punya orang kata dia punya TikTok tu ada 15 lah. Kadang-kadang 15 tu Tok Lan akan pergi love. Tak tekan love. Lepas tu pergi salam kenal. Kan? Salam kenal dari Tok Lan. Itu je. Itu ayat. Biasa kalau Tok Lan punya team ni kebanyakannya dia dah tahu dah. Dia dah boleh
Orang kata dia dah boleh tengok macam mana skill Tok Lan tackle seseorang tu. Jadi saya perhatikan kepada Apida, kepada Ita ya, Mazita, Bonda, Bonda pula, Kak De. Jadi saya tengok, alhamdulillah, saya akan ajar dia orang reply, scroll balik apa ayat yang Tok Lan ajar, apa ayat yang Tok Lan tackle. So daripada situ alhamdulillah nampak keberhasilan tu memberangsangkan lah. Contoh macam saya memang amat-amat teruja dengan Kak De ni lah. Memang Kak De ni otak hebat. Kak De ni sebenarnya seorang peniaga jual kuih tradisional. Kuih tradisional tetapi dia boleh menceburi, dia boleh minat dalam bidang networking ni dengan beberapa hari saja, tak sampai saya ingat sebulan lagi. So Kak De punya pencapaian tu amat-amat teruja lah saya tengok. So saya tengok ranking top sale ni pun Kak De pun dah Nombor 4. nombor 4 ya. Saya betul-betul terkejut. Alamak, tertinggal Sifu kan. Kalau tak betul-betul. Tetapi daripada situ saya tengok Kak De, setiap kali Kak De akan bertanya dan Kak De akan rujuk pada saya. Kak De rajin, alhamdulillah. Dia akan bertanya, Tok Lan macam ni nak buat macam ni. Tok Lan macam ni nak buat macam ni. Alhamdulillah saya tengok Kak De dah boleh buka rangkaian sampai ke Sarawak. Tanpa dia kenal pun orang tu. Hanya melalui TikTok, dia buat iklan. Dia buat iklan, dia viralkan. Contoh macam Mazita. Mazita pun dia buat cara macam tu. Saya tengok Mazita pun alhamdulillah dia tunggu kita punya program 20 hari bulan ni baru dia akan buat pendaftaran. So dia tengah kumpulkan. Saya tengok alhamdulillah jugalah perubahan tu saya tengok ya. Orang-orang yang baru bersama Tok Lan tak sampai 2 sebulan. Boleh buat. Jadi cara yang pertama kita kena rajin, yang keduanya kena banyak perkongsian lah. Buat banyak perkongsian. Lepas tu jangan takut kita ni kena reject. Kalau nak ikutkan reject pengalaman ni Tok Lan ni sedih pun ada, hibur pun ada kan. Sebab apa? Tok Lan ke mana-mana saja biasalah kalau kita pergi roadshow, kita pergi keluar kawasan Tuan Harun, kawan-kawan yang lain yang biasa pergi keluar kawasan ni, kos agak tinggi, modal agak besar. Dalam perjalanan kalau 2-3 hari ni tak kurang daripada 400-500 tu tak cukup. Tetapi Tok Lan pernah menghadapi tidur di tepi jalan, tidur dalam kereta, macam pernah yang Tok Lan viralkan dalam grup Tok Lan kan. Tok Lan tidur dalam kereta, kadang-kadang tidur dekat orang kata tidur di arena, di pondok tu orang panggil apa Gazebo. tempat rehat tu. Gazebo. Gazebo. Kalau di Wakaf. sebelah kampung Wakaf. Kalau kampung saya wakaf. Saya pernah tidur di wakaf. Kadang-kadang sampai terkejut. Terkejutnya sebab apa? Kena hujan. Jadi risiko pengalaman tu memang abang kata pengalaman pahit tu memang banyak. Kebanyakan orang akan nampak kita ni manisnya saja. Tetapi alhamdulillah setakat hari ini syukur sangat, pendapatan memang luar biasa dalam kita punya super grade ni. Banyak juga dulu company-company yang Tok Lan join dengan Tuan Harun berhasil, tetapi tak seindah, tak semewah yang kita rasa, yang saya rasa dalam super grade ni. Satu daripada ni kita banyak Tok Lan buat perkongsian ni, Tok Lan tak cerita pun okay plan, tak cerita commission kau berapa. Tok Lan hanya cerita apa manfaat produk ni, apa kelebihan produk. Yang pertama, jangan drop produk yang diorang buat dan jangan drop produk yang di luar sana. Kita katakan, yes, produk di luar sana memang baik, tetapi kelebihan produk kita lebih baik sebab terlampau banyak bahan-bahan yang dipergunakan, yang dibuat. Lepas tu, dengan izin Allah, yang keduanya keyakinan. Alhamdulillah, banyak testimoni, contoh yang terbaru ni, testimoni di Pasir Gudang. Seorang ibu tu umur dia dah 70, kalau tak silap saya, 74 tahun. 70-an. Sebelum ni dia semput, senang kata, lelah. Dia semput. Dia nak bergerak, terpaksa menggunakan wheelchair. Tetapi Kak De ni dia berani, dia sedekahkan 3 secit SG9. Alhamdulillah, akak tu makan, dia rasa macam magic.
dia rasa macam ajaib. Dan anak dia pun rasa terkejut. Sebab apa? Biasanya kalau dia nak bergerak, dia kena papah dan dia kena duduk dekat wheelchair. Tetapi setelah dia makan 3 paket SG Cream, SG9, dia boleh berjalan sendiri tanpa ada menggunakan wheelchair. Dia pergi rumah Kak De tu pun saya ingat lebih kurang dekat 500 meter lah perjalanan daripada rumah kakak tu ke rumah Kak De. Waktu saya buat uh, apa home party di rumah Kak De, dia jumpa saya direct, Tok Lan, terima kasih banyak-banyak bawa produk yang terbaik. Dia kata, Alhamdulillah, dia kata dia boleh berjalan. Saya kata, saya pun terkejut juga kan. Saya kata, kenapa Kak? Dia kata, saya sebelum ni saya pakai wheelchair je. Dia kata, nak pergi mana? Tak pernah, dah lama dah rumah Kak De ni, dia kata. Tetapi saya dah beberapa kali sejak saya makan ni, saya rajin pergi rumah Kak De. Itu kelebihan saya kata, uniknya produk yang ada dalam Supergrade ni, kalau kita tak kongsikan kepada kawan-kawan kita di luar sana, memang kita rugi besar lah. Kalau orang kata, kalau bahasa kasarnya orang cakap kita ni memang bodoh lah, tak ambil peluang. Memang bodoh sangat. Tak ambil peluang. Bukti dah nyata. Kak De langsung tak pernah buat. Tak pernah buat networking. Tetapi kenapa Kak De boleh berjaya? Kita fikirkan kepada situ. Sebab orang yang buta, orang kata yang kurang arif, kurang dengan online networking ni apa semua ni. Dasar kejayaan Kak De tadi ni, saya berjumpa dengan anaknya, saya pun rasa teruja. Anak-anak Kak De ni majoritinya support Kak De. Ajar Kak De buat macam mana. Alhamdulillah Kak De saya tengok dia pun dah pandai main TikTok kan. Wah, the best lah. Anak-anak dia mengajar. Dari situ anak-anak Kak De ada 4-5 orang. Semua dah menjadi ahli Supergrade. Terlampau teruja dia. Dan Alhamdulillah insyaAllah, dengan izin Allah, tunggu anak Kak De yang seorang lagi balik daripada Terengganu ke tak silap saya, sedang membuat perbincangan. Kita doa sama-sama supaya Kak De ni dipermudahkan. Kak De berminat untuk menjadi master stokis ataupun mobile stokis di Johor. InsyaAllah. InsyaAllah dalam masa terdekat ni tunggu anak Kak De yang daripada Terengganu tu balik. So, saya akan minta dengan Tuan Edi, dengan Tuan Harun, ataupun dengan kita punya Iron Lady yang banyak sangat bantu saya. Sanggup datang bawa anak, baby dia lagi, tidur dekat hotel, driving seorang-seorang daripada KL ke Johor, support. Semangat, juang, Alhamdulillah. Terima kasih Tina banyak-banyak. Tina banyak support. Saya sangka Tina ni sebelum ni tengok muka memang cengeh, sombong kan. Tapi Alhamdulillah saya offer minta tolong, saya bincang dengan Tuan Edi, apa kata saya nak minta tolong Tina untuk support saya. Saya direct, pasal Tina kata boleh Tok Lan, Allah mak saya punya gembira, saya punya happy kan. Ini adalah satu leader yang betul-betul orang kata nak membantu dalam Supergrade ni memang terbaik lah. Memang terbaik sangat. Dan terima kasih juga kepada kita punya Big Boss, Captain Lock dan juga Tuan Tai yang bagi peluang lah kepada Tuan Harun, sahabat sekolah saya yang memperkenalkan dengan Supergrade ni, Tuan Rosli. Saya pun dah lama tak jumpa Tuan Rosli ni, rindu juga. Tak tahu apa khabar dia, mungkin dia ada di Mekah kan ni. Dia tengah menunaikan haji. Kemungkinan lah insyaAllah. Moga-moga satu hari nanti saya boleh berjumpa beliau balik. Dia adalah sahabat baik saya, satu sekolah dan satu kampung sebenarnya, Tuan Rosli ni, yang memperkenalkan saya dengan Supergrade ni. Memang Alhamdulillah lah, saya haraplah kawan-kawan ambil semangat daripada tim kita ni, daripada kumpulan kita ni. Contoh daripada pihak management sendiri dah banyak bagi support kita. Macam kita punya leader-leader pun dia tak kisah siapa pun tim, dia boleh bantu. Contoh macam Tuan Harun, seorang leader yang bagus. Banyak membantu. Bukan nak puji sangatlah Harun ni kan. Harun ni pun kadang tak bagus juga kan. Kan? Dia bila kata ada nak masuk ni cepatlah bila nak bangin. Bila nak bangin pasal duit dia laju. Dia laju nak tolong. Nak tolong key in. Saya tak pernah seorang pun saya key in. Kalau saya punya rangkai ni ada dekat satu lebih dah Semua kerja Harun. Bila lantak kau Harun, kau nak tolong aku kau bawa key in je. Tapi Alhamdulillah, syukur sangat. Memang terima kasih banyak-banyak Harun ni.
Tapi Kadang-kadang dia Alhamdulillah Tok Lan. Alhamdulillah ya, Tuan Harun key in bonus key in Tok Lan dapat. itulah itu bagusnya tu. Itu sebab saya paksa kita aku lari. Kenapa? Lari nak cari lagi prospek. Sebab teruja sangat. So hari ini saja tim saya dapat mendaftarkan 2 premier, 2 master dan 2 basic. So ada lagi ni dalam online ni pun Kak De ada lagi hantar 3 nama untuk basic pendaftaran. Hebat Kak De. Memang terbaik. Kak De memang power, memang saya kena langgar ni, memang kena tinggal. Rasa bulan ni Tok Lan hilang ranking top 10 top 10 ni kan. Maksudnya Kak De dah layak untuk fight untuk handbag Confirm Yes, jawapan tu. handbag. Okey. Promosi grup Tok Lan. Tok Lan buat handbag bernilai 300 lebih. Lebih kurang lah bag tu. Satu bag 300 lebih. Ada 3 handbag yang dah standby. Handbag yang Mak Datin pakai ni. Lepas tu Tok Lan ada buat promosi pula. Di setiap home party yang kawan-kawan ni buat, Tok Lan bagi lagi perfume Mak Datin. Kalau nak beli perfume tu pergi tengok kat kedai lah kan. So di tempat Kak De tadi Tok Lan sedekahkan ada 10 botol. So tak mustahil insyaAllah dekat Temeloh kat Kuantan 20 hari bulan ni Tok Lan pun dah standby, dah beli juga untuk siapa-siapa yang join pada hari program. Tok Lan akan bagi extra perfume. Dan Puan Tina pula ada buat cabutan putua yang paling bestnya tu. Puan Tina siap bagi tudung lagi. Bagi lelaki lah. Pada perempuan. Bukan lelaki Kalau lelaki pakai tudung, dia nak kena pakai mask tu, tutup. Bahaya. Saya minta juga. Saya minta dengan Tina. Bagilah saya satu kan. Saya pun nak pakai juga tudung kan. Tapi dia tak bagi. Tok Lan sekejap aku bagi kat hang, lain cerita dia kata kan. Tapi alhamdulillah lah, terima kasih banyak-banyak kepada Tina yang banyak support. Dan diperkabar dia Tina pun ada bagi tahu 20 hari bulan ni kita akan turun ke Kuantan, ke Kuantan di Taman Cendawasih Taman Cendawasih. Tina akan hadir sama insya-Allah. Tina akan hadir sama. Jadi memang best lah kat situ Tuan Harun ada, Tina ada kan. Tok Lan ni taklah mana sangat. Taklah ni dah kurang lah kan orang nak pandai sangat kan. Tapi dalam tim Tok Lan, alhamdulillah, siapa yang nak berjaya, siapa yang nak berusaha, Tok Lan sanggup. Tok Lan sanggup walaupun Tok Lan terpaksa tidur di dalam kereta. Tok Lan sanggup bantu. Dia bagi Kak Mazita pula bagi Kak Mazita pula meletup. Yes, kita akan bagi Kak Mazita meletup. Mazita akan kumpulkan lebih kurang dekat 20 ke 30 orang juga. Grup-grup kumpulan-kumpulan AIM. Dan ni ada 3-4 orang lagi yang duduk di sebelah rumah saya saja ni. Sebelah kampung. Di Puchong. Dia ada bagi 2 nombor telefon Puchong. Saya call tadi. Dia kata macam kenal je Tok Lan ni. Rezeki pada Mazita. Orang sebelah. Betul kata Harun. Contoh macam dengan Jamilah. Sepupu dia Tok Lan sponsor kan. Jadi benda ni bagi Tok Lan. Itu sebab selalu kadang-kadang minta maaf kepada kawan-kawan. Kok ada yang kecil hati. Ada yang terasa hati. Apa yang Tok Lan viralkan dalam grup. Kadang-kadang bukan sindiran. Bukan teguran. Bukan ego. Tetapi sebenarnya Tok Lan nak bagi semangat. Nak bagi semangat. Membakar semangat. Membakar semangat kepada rakan-rakan yang ada dalam Super Grade ni. Kita adalah satu keluarga. Kita adalah dalam satu syarikat. Satu bumbung. Kita ni sama. Tujuan Tok Lan ni viral macam tu. Nak menunjuk-nunjuk. Bukannya menunjuk sebenarnya. Sebenarnya Tok Lan nak bakar semangat. Aku boleh buat. Tok Lan boleh buat. Kenapa aku tak boleh buat? Itu sebenarnya. Tok Lan nak bagi semangat. Tok Lan nak bagi semangat. Kadang-kadang selalu dengan Cik Ta. Sebenarnya saya dengan Cik Ta tu tak ada apa. Saja suka melawak. Saya suka melawak, suka menyakat. Cik Ta pun tahulah sampai kenangan dengan Cik Ta dengan Tuan Nabi. Terlambung atau bumbungan atau bumbung kita dengan Cik Ta. Seronok. Sebenarnya Cik Ta best. Cik Ta pun orang yang best, orang yang hebat. Setiap manusia ni ada kelebihan. Cik Ta dengan cara dia, Tok Lan dengan cara dia, Tuan Edi dengan Tuan Harun dengan cara dia, Tina dengan cara dia, pendekatan dia. Tina pendekatan dia dengan prospek memang the best. Kalau kita nak tengok mula-mula bagi saya, tengok alamak, yang datang ni makcik-makcik, nenek-nenek kan, 60-70 tahun. Tengok muka pun ketat je kan.
Ini jadi ke tak jadi ini kan. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan Tina dengan makcik-makcik tu dia boleh duduk sama dan macam-macam keluarga. Duduk bersila kat bawah. Saya rasa seronok sangat. Seronok sangat cara Tina buat pendekatan, penyampaian. Memang terbaik lah. Bagi yang kaum wanita lah, kaum mahu lah. Kalau lelaki tak ada lah Tina nak pergi duduk macam tu kan. Tapi memang the best. Terima kasih banyak-banyak. So, saya haraplah kawan-kawan yang ada dalam tim yang ada dalam Super Great ni, jom kita bergerak. Kita bergerak sama, kita buat sama-sama insyaAllah. Apa yang Tuan Harun kata, tak kira hang siapa leader, kita terjumpa, boleh bantu, kita bantu. Ini yang bestnya. Ini yang bestnya dalam Super Great. Dia tak kira siapa punya downline, siapa pun upline, perlukan bantuan, kita ada di lokasi itu, insyaAllah. InsyaAllah kita bantu. So, itu saja yang dapat tolong kongsikan. So, cuma tolong harap kawan-kawan yang mana terlena tu bangkit. Jom, ini masanya. Masanya. So, tolong harap, tolong target sangatlah. Harap bulan ni boleh dapat lah. Orang kata ranking apa? Gold? Gold ke emas ke diamond ke apa tu? Gol. Gold ya? Gold. Okay, gold. Okay, CD sangkut, Tok Lan. CD Ranking ketiga. sangkut. Dia ranking ketiga kalau tengok kepada kita punya... Halo? CD Ada, sangkut. ada. Ada ya? Itu ranking ke berapa tu? Ketiga. Sorry. Kedua. Ketiga Kedua. Kejap kedua. Ketiga tak kisah. Kedua Tok Lan. Okey, Pertama rasa kita lah. je Kedua ke kedua ketiga gol. ke yang penting kita capai. Yes. Okay, Tak terima kasih, Tok Lan. kisah. Kedua ke ketiga yang penting kita boleh capai. Ya. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Okey. warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada Tok Lan kita. So, next perkongsian. Kenapa? Okay, kena kita jemput anak muda ni. Okay, Assalamualaikum. Ini jarang, Ni first time ni selalunya dapat kalau kita bercakap buat depan. bisnes apa networking ni biasanya yelah kan orang-orang yang dah berumur apa semua kat dalam ni ramai kan, tapi hari ni kita dah buktikan bahawa perniagaan ni bukan saja untuk orang yang dah berumur. Hari ni budak-budak muda pun dah sahut dah apa ni orang cakap tu nak buat perniagaan yang macam ni. Kalau ada anak-anak ni ajak dia orang join bisnes ni buat sama-sama. Okey, Bat boleh kongsi sikit Bat dengan cerita baru dapat leader baru dari Kenya. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih dulu kepada orang yang memperkenalkan saya tentang network marketing ni. Sebelum Tuan Harun tu Amar dulu. Amar ni dia kenalkan saya dengan Tuan Harun kita. Dan perkenalkan juga saya dengan Abah J kita. Terima kasih juga kepada Abah J. Dan terima kasih juga kepada tim saya Adam. Dan terima kasih juga kepada Super Great sebab terima saya salah satu sebagai seorang distributor di dalam company ni. Dan inilah kali pertama kan saya bercakap dekat company ni kan. Agak sikit gemuruh lah. Ya. Okay, saya tak banyak benda nak kongsi. Saya nak kongsi sikit je. Saya nak kongsi macam mana saya boleh seorang budak muda boleh masuk dalam dunia network marketing ni. Sedangkan macam Tuan Eddie cakap tadi, nak jumpa orang muda dalam network marketing ni bukanlah kata tak ada, tapi payah. Susah sekali kan. Okay, saya join network marketing ni bukan disebabkan saya tak tahu pun macam mana perjalanan dia apa, tapi saya join network marketing ni sebab satu hamba Allah yang bernama Tuan Harun ni. Dia berkongsi dengan saya tentang ilmu tubuh merawat tubuh tu. So bila saya dengar dengan dia daripada dia tu, saya fikir why not aku muda-muda, pada muda ni aku terus bawa ilmu ni. Aku belajar dengan dia ilmu ni supaya aku boleh bercerita dekat lebih ramai orang. Sebab ilmu ni saya rasa tak dapat lah. Bukan senang nak dapat ilmu ni kan. So why not saya buat keputusan untuk saya jadi full time, untuk saya pergi berkongsi dekat orang kat luar sana macam tu. Baik. Lepas tu kan ada banyak bisnes-bisnes lain dekat luar. Budak-budak muda selalu kan nak buat bisnes-bisnes yang macam jadi affiliate, bawa Grab, bawa Foodpanda. Tapi kenapa Bat memilih bisnes network marketing ni Bat?
Pilih business network marketing ni bukanlah kata terus-terus orang kata main terjah kan. Kita study juga sikit-sikit dulu sebelum kita nak join tu. Tapi permulaan study tu pun dah nampak tentang fakta-fakta yang orang kata bukan MLM ni, bukan yang pernah Bat dengar apa tipu-tipu orang ke, bukan. Bila kita study betul-betul, MLM ni banyak menjaya korang. Banyak jutawan yang senyap dalam dunia multi-level marketing ni. So, Bat rasa ini industri yang paling terbaik lah untuk anak muda sekarang. Dan Bat terus pergi berkongsi dengan sahabat baik Bat. Dua sahabat baik-baik tu, Amar dengan Ada. Dan insyaAllah akan datang ni, Bat akan cuba create satu fenomena daripada grup tim muda sendiri. Itu dia. Okey, Mantap. saya sebetulnya apa yang kita target sebenarnya, yang kita fokuskan kepada Bad dengan tim dia Adam, Amar ni. Siapa lagi so? Adam, Amar lagi. So, Aiman ada, Mizal ada. Aiman. Okey, kita tersasarkan, kita nak target dia orang ni. Tahun 2025 ni, kita target dia orang akan keluar kereta. BMW, InsyaAllah, amin. Allah. kan, Honda Civic baru kan. Boleh, Oh. boleh. Mesti boleh. Ha. InsyaAllah, Benda insyaAllah. ni Tak kita boleh nak juga. buktikan, dekat budak-budak muda kita nak buktikan yang hari ni kita ni di platform ni kan, kita boleh pakai kereta apa yang kita idamkan. Tu. Ada kawan-kawan kita yang belajar dulu pandai-pandai, yang duduk depan pakai spek tebal pun hari ni belum tentu dapat pendapatan macam kita. Serius? Tu. Setuju? Serius. Yang paling penting, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk berkongsi. Apa yang kita belajar, kita kongsi. Apa yang kita belajar, kita kongsi. Itu paling penting. Apa Okey. pengalaman Dan yang dapat? paling penting, Apa jangan pengalaman lupa. dapat di Kelantan? Jangan lupa, apa yang hasil yang kita dapat, jangan lupa asingkan untuk bayar zakat ataupun sedekah. InsyaAllah, Betul. Bagi pada mak bapak Betul. tu paling penting. Bagi pada mak bapak sikit hasil apa yang kita dapat. Okay, apa Okey. pengalaman Bat semalam roadshow Pantai Timur? Roadshow Pantai Timur ni Bat belajar satu benda baru lah kan. Kita duduk dengan orang-orang leader-leader ni, bila kita tengok presentation dia tu, dia bukan ada satu buah, dia sebenarnya dia ada banyak buah punya. Betul? Ada pelbagai cara untuk kalau jumpa orang macam ni macam mana nak cakap, jumpa orang macam ni macam mana nak cakap, macam nak handle the situation, macam-macam benda lah Bat belajar. Dan dapatlah pengalaman-pengalaman baru. Tak pernah sebelum ni pergi roadshow ni kan. So seronok, memang seronok, dan sambil berjalan dapat sambil cipta pendapatan. Ya, itu. Okey. So saya dan juga kami lah seluruh ahli family Super Great ni, kita semua doakan Bat dan juga tim Bat berjaya. Bantu Bat. Letakkan satu matlamat, bantu kawan-kawan kita yang uh, yang mana yang kecewa dengan keputusan SPM, yang kata, yang rasa diri dia orang ni tak boleh nak berjaya. Ini adalah tanggungjawab Bat untuk bantu dia orang untuk perkenalkan tentang bisnes ni, supaya dia orang nampak ada sinar rupanya kan. Aku bukannya sebenarnya aku bergantung pada bawa Grab, bawa Foodpanda. Rupanya ada peluang lain yang sebenarnya aku boleh buat sebetulnya untuk nak bantu family aku. Niatkan yang macam tu, InsyaAllah Bat. Okey, Kita baik-baik. akan cetuskan satu fenomena baru, budak-budak muda dalam tim Batnya tim ni. InsyaAllah kita target Bat lagi 2 tahun, Bat konsisten dekat Super Great ni. Percaya saya cakap, Bat dan juga tim kawan-kawan Bat akan menjadi jutawan muda di Super Great, InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Amin. Alright, baik. Terima kasih Bat. Okey, atas perkongsian pada malam ni. Alright, itu daripada budak-budak muda punya perkongsian. Yalah kan, kita sebelum ni yalah, perniagaan yang macam ni kalau kita tengok jarang budak-budak muda buat. Tapi hari ni kita dah buktikan, hari ni budak-budak muda dah buka mata dah tentang perniagaan yang kita buat hari ni. Dan kalau kata anda hari ni ada anak-anak, perkenalkan bisnes ni pada anak-anak. Kalau anda tak boleh nak cakap dengan diorang, gunakan upline anda untuk ceritakan kepada mereka. Sebab biasanya orang yang terdekat dengan kita ni, bila kita nak cerita, dia susah nak dengar. Dia akan reject, dia akan block. Jadi kena gunakan orang lain untuk cerita pada diorang.
Alright, upline kita ke siapa-siapa lah untuk bagi keyakinan, nampakkan tentang bisnes ni kepada mereka. Alright, hari ni kita ada lebih kurang dalam 40 orang. Saya percaya tuan-tuan puan. And akan datang kita terpaksa upgrade kita punya Zoom ni sebab apa? Akan ramai orang akan duduk kat dalam Zoom ni. Alright, InsyaAllah. Okey, jadi kepada yang belum lagi mendaftar, kita masih lagi berjalan promosi. Yang mana hari ini anda daftar sebagai master, syarikat akan bagi anda 2 akaun basic yang bernilai RM720 secara percuma di bawah kiri dan kanan anda. Maksudnya ini akaun satu anda punya, akaun dua yang free ni pun anda punya, ini pun anda punya. Okey. Master dapat free 2 basic. Kalau anda join premier, anda akan dapat 2 akaun master yang bernilai RM3,600. Nak dapat 2 akaun bawah tu nak kena bayar 3,600. Tapi promosi sekarang, anda daftar sebagai premier, terus dapat 2 akaun premier, akaun master dekat bawah anda punya akaun tadi tu. Alright? Baik, terima kasih kepada semua. Saya ada meeting pula untuk international pukul 11 malam. InsyaAllah sama-sama saya doakan anda semua dipermudahkan urusan dunia akhirat anda, dipermudahkan urusan kejayaan anda di dalam super grade ni. Okay, saya doakan anda diberikan kesihatan yang terbaik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, dan saya doakan anda semua yang ada di dalam ini adalah bakal jutawan super grade international. Amin. Jangan berhenti. Don't stop. Jangan berhenti sebab kita dah usaha, percayalah saya cakap, kita akan berjumpa orang yang macam kita ni tak lama lagi. Alright? So, terima kasih Kak Fida. Kak Fida dari Langkawi pun datang. Ramai Kalau kita tengok pada malam ni, orang-orang baru pun ramai juga. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir. Okay, besok saya akan update sebab besok kebetulan kita ada leaders meeting yang kita buat pada malam. Kemungkinan saya rasa besok tak ada program Smart Business Platform. Kita akan buat Smart Business Platform ni pada hari Khamis. Hari Khamis, sesi bersama dengan saya, insyaAllah. Okay. So, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. See you when I see you. Thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih.